Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Syahlia here. Okay, lumbatahan ni kada aku melihat cerita number 1 horror in Brunei, iaitu cerita Paradox. Yang mana one of my friend juga yang membuat cerita ni, iaitu Brother Adam. Untuk review jujurku, cerita ni sangat mengecewakan kalau sekiranya indah dilihat. Batavlong sudah aku melihat cerita ni since ia launching, and I've been invited untuk melihat cerita screeningnya. So memandangkan kerja aku ada komitmen sendiri dan tugas-tugasan perlu ku selesaikan. Finally, akhirnya aku berpeluang melihat cerita ni. Alhamdulillah untuk Bro Adam and yang lain terlibat dalam cerita ni. You guys totally awesome. Cerita ni syok. Ratingnya, kalau orang biasa bagi rating per 10, aku bagi 90 per 10. Pasalnya tip top. Cerita ni syok. Ini dah ada berbayarnya. Ini review jujur dari kerja aku sendiri. Totally brilliant. I'm salute you, Brother Adam. You can manage your fear. Yeah. Okay, so untuk aku harap kamu dapat support lah Loka Brunei punya movie ni. Pasal cerita ni out of the box. Out of the box. Ni orang banyak scene-scene yang aku dapat spoil lah, tapi mantap. I've been through juga dalam situasi Brother Adam ni. Memandangkan kerja aku pun seorang explorer paranormal, jadi aku tahu macam mana rasanya lah. Okay, so untuk Brother Adam, good job. Hopefully success the movie, boleh membawa ke luar negeri, dapat ada saingan. Okay, untuk Brother Wen and Uncle Yun, good job. So kalau bukan Tani yang support, siapa lagi? Okay, ini bukan paksaan untuk mereview, ini review jujur dari kerja aku sendiri, aku punya pendapat. Okay, itu saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support Explorer Brunei.